Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bertemu lagi kita di Unggas Faham Kartun Channel. Okey, hari ni saya nak kongsi sikit ataupun nak bercerita sikit. Ini adalah ayam yang menetas yang saya ramkan pada 14 hari bulan 1 tu hari yang mak saya kirimkan daripada kampung, 16 biji tak silap saya. Tapi masa pengeraman tu saya gunakan inkubator automatik. Tapi oleh kerana inkubator automatik tu ada masalah, dah rosak, jadi saya masukkan ke dalam inkubator manual lah yang saya buat sendiri. Alhamdulillah. Inilah hasilnya tuan-tuan. Ah, 16 biji. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tak menjadi. 5 biji tak menjadi. Jadinya ada 11 ekor je lah yang menetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ni yang baru ni. Ni yang paling last menetas pagi tadi ni. Ni. Masih lagi basah. Dia tak cukup kuat lagi lah. Yang lain-lain ni dah agak sihat. Nanti saya akan pindahkan ke brooder kat luar lah. Biar dia sikit lagi dalam ni. Bagi dia betul-betul sihat, cergas, nanti kita pindahkan ke brooder kat luar. Okeylah, setakat ni dulu video ni. Nanti kita jumpa lagi setelah ini. Okey. Okeylah. Tuan-tuan, ni adalah dia brooder. Brooder dah lama dah saya buat ni. Okey. Tu dia. Saya dah pindahkan dah anak-anak ayam ni. Nampaknya sihat-sihat belaka. Harap-harap sihatlah sampai dia besar. Ni ada 2 ekor. 2 ekor ni anak ayam asli ni. Kalau tuan-tuan tengok, dulu ada satu video yang ibu dia yang warna putih tu, tapi dah mati lah, sakit. Jadi saya terpaksa ambil, masukkan dalam brooder lah. Ni anak ayam kacuk lah ni, kategori anak ayam kacuk. Okey lah, rasanya setakat ni dulu perkongsian saya pada kali ini. Kita berjumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Terbaik.